Okay, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Syahira, host anda pada hari ini. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan ataupun perbincangan kita pada hari ini, suka untuk saya tanya para penonton di luar sana, pernah tak anda berada di situasi di mana badan sudah di rumah tetapi otak masih di tempat kerja? Sekiranya anda ada dalam situasi ini, podcast ini memang untuk anda. Okay, alright, and saya ucap terima kasih kerana menonton kita punya podcast, dan juga saya harap anda setia hingga ke hujung kita punya perbincangan. Okay, alright. Saya merupakan pegawai psikologi kaunseling dari Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Selangor, dan hari ini kita bawa tajuk yang sangat relevan untuk kita bincangkan bersama, iaitu penat kerja tapi masih bertahan. Kan, okey. Dan bersama saya pada hari ini iaitu tetamu istimewa kita, Encik Abdul Rahman bin Abdullah, yang merupakan konsultan Pusat Integriti Sektor Awam dan Perniagaan dari Institut Integriti Malaysia. Alright, selamat datang dan terima kasih juga kerana sudi untuk menerima jemputan kita pada hari ini. Terima kasih atas jemputan ya. Alright, okay. Dan untuk pengetahuan para penonton budiman di luar sana, ini merupakan podcast siri keempat bagi tahun 2026 yang mana dikelola oleh Unit Epidemiologi Penyakit Tidak Berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Okey, apa khabar Encik? Khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sebelum ni kalau kita untuk makluman para penonton di sana, kita merupakan rakan sekelas lah, beberapa kelas kita pernah bersama kan. Di KM dulu cuma Encik Aman. Okey, kita panggil Encik Aman. Encik Aman. Alright, Encik Aman merupakan berlatar belakang psikologi industri dan organisasi. Dan saya adalah berlatar belakang pegawai psikologi kaunseling. Okey. Sebenarnya saya sangat kagum dengan Encik Aman punya usaha dalam memberi perkhidmatan kan, ke sana ke sini. Saya nampak pergi bagi taklimat kan, bagi servis kepada penjawat awam, dan ada juga ke sektor kita kata private, ada organisasi lah kan. So maksudnya private pun ada cover juga lah. Alright, okay. Dan mungkin sebenarnya penonton di luar sana pernah menghadiri slot yang bersama Encik Aman ya kan. Okey, so muka tak awam lah kita kata kan. Muka tak awam. Okey, baik Encik, seperti yang kita maklum sebenarnya bulan 5 ini kita ada banyak sambutan kan, macam hari 1 Mei pun hari pekerja, hari ibu, hari guru, dan yang paling kita kata penutupnya adalah hari raya korban. Dan kalau kita tengok sambutan-sambutan tu, dia takkan lari dengan kita kata pengorbanan, kisah pengorbanan kan. Dan hari ini kita nak fokus kepada pengorbanan dalam pekerjaan. Okay, menurut Encik Aman, apa sebenarnya pengorbanan yang orang kerja ni bagi ataupun sumbang? Okey, pada pandangan saya lah kan, kita bukan melihat kepada penjawat awam saja, tapi semua individu yang bekerja kan. Bagaimana setiap orang mempunyai pengorbanan daripada segi emosi, daripada segi ketahanan diri, dan juga masa peribadi yang diperuntukkan untuk kerja. Dan kalau kita lihat kepada ramai penjawat awam ni, yang mana mereka ni menyelesaikan tugas terhadap rakyat, dia serve the rakyat kan. Maksudnya dia ada tagline yang kita katakan sebagai saya yang menjalankan amanah tu kan. So bila cakap saya menjalankan amanah tu. Jadi amanah tu adalah dan bagi saya, apabila kita bercakap pasal saya yang menjalankan amanah ni, dia bukan sekadar ayat rasmi di dalam tagline ataupun email, tapi dia membawa maksud kepada tanggungjawab seorang individu tu, bukan sekadar untuk serve rakyat, tapi untuk diri dia juga kan. Kita tengok banyak pejawatan yang mengorbankan masa peribadi, yang mengorbankan daripada segi emosi dan sebagainya. Kadang-kadang orang nampak penjawat awam ni balik datang kerja pukul 8, balik pukul 5 kan. Tapi hakikatnya kalau kita nampak, dia bergantung kepada pejawatan tersebut kan. Contohnya macam cikgu kan, walaupun orang kata habis waktu sekolah, habislah, tapi kalau di luar waktu sekolah tu menanda kertasnya dan sebagainya kan. Benda-benda macam tu buat kat rumah ya. Jadi kalau macam doktor pula kena on call kan.
walaupun atas on paper tu 8 balik 5, tapi still lagi mengorbankan masa dia untuk on call lebih lah 24 jam kan. Sama juga macam PDRN, polis, macam pegawai SPRM ataupun pegawai takbir diplomatik kan. Kalau kita tengok pegawai SPRM, memang on paper mungkin 8 hingga 5. Shift dia lah kan. Tapi kes tak menunggu masa. Kadang-kadang dia masuk pada waktu malam kan. So kita kena handle benda tu, mengorbankan masa peribadi dan sebagainya untuk handle that case. Sama dengan doktor, kalau ada emergency pun tetap juga kena itu kesian kalau dah ada plan dengan keluarga ke apa kan. Sama juga dengan cikgu. Kalau PTD pula, kita tengok kepada di mana dia ditempatkan kan. Kalau dia ditempatkan di tempat yang busy, yang bekerja 24 jam seminggu kan, itu agak hektik lah bagi mereka. Okay, menarik sebenarnya bila Cik sebut pasal kita kata amanah dan harapan masyarakat itu, sebab itu satu benda yang saya kira besar lah sebenarnya. Itu yang buatkan bila kita teringat benda tu, itu yang buatkan masa drive pun teringat kerja, waktu nak makan pun teringat bos minta itu ini kan. Kan, okey. Dan kalau kita tengok balik, macam ada juga orang cakap macam itu kan kerja awak dibayar gaji. So benda-benda macam tu buatkan saya tanya Encik Aman, apa yang buatkan benda tu kita nak hadkan antara tanggungjawab dan juga beban kerja yang dah melampaui ataupun melebihi batas individu ataupun kapasiti. Okey, Puan Syirah, kalau kita cakap pasal statement itu memang kerja awak, saya tak nafikan. Itu memang betul. Tapi kita kena bezakan antara tugas hakiki dan juga beban yang berpanjangan yang tidak berkaitan dengan tanggungjawab lah. Kan? Tanggungjawab seorang individu itu, tanggungjawab dia bukan kepada organisasi sahaja, tapi juga kepada diri dan juga keluarga kan. So kalau kita melihat peranan kita tidaklah boleh orang kata sehingga melampaui kapasiti seseorang tu, sebab kalau dianya tidak seimbang akan berlakulah perkara-perkara yang boleh menjejaskan daripada segi emosi, daripada segi kualiti hidup seseorang kan. Dan kalau kita tengok antara tanda-tanda seseorang tu bila dia orang kata prestasinya menurun, kita dapat tengok tanda-tanda macam burn out, hilang motivasi, emosi dia terganggu, tak fokus, dan sebab terlalu banyak beban yang dipikul di dalam kepala kan. Dan bukan setakat tu, kalau kita tengok bila kualiti dia menurun, yang mana kita lihat dia menjejaskan pula hubungan antara individu dengan orang sekeliling kan, dengan rakan sekerja, dengan dengan ahli keluarga dan sebagainya kan. Bila balik rumah, so dia menggugatlah keharmonian individu tu kan. Sebab tu dalam hal ni individu perlu menilai had kepada kemampuan diri dan berani untuk berkomunikasi kepada saluran-saluran yang betul lah. Contohnya kalau dia stres ke apa ke macam mana kan. Sebab tu kalau dalam KKM sendiri pun kita ada banyak medium-medium yang boleh kita salurkan. Contohnya melalui My Bully kan, kalau dia dibuli daripada segi bebanan yang diberikan tu terlalu tinggi kepada individu, ataupun setiap organisasi saya yakin dia ada unit integriti masing-masing, ataupun HR. Perkara-perkara ini boleh diketengahkan lah, supaya dia tidak tersepit dalam keadaan yang sakit ini terlalu lama, dan dia berjaya keluar lah daripada zon yang memudaratkan individu tersebut. Saya yang menjalankan amanah ni adalah satu statement bagi penjawat awam, tapi kalau kita tengok amanah ini perlu selari menjaga diri, terus berkhidmat dengan integriti kepada masyarakat. So maksudnya yang saya yang menjalankan amanah tu bukan sahaja kepada
negara tetapi juga kepada individu itu Betul sendiri. kan. Cuma saya boleh tak saya nak tanya satu nak bincangkan satu perkara bila Cik Aman bagi tahu yang bila seseorang itu dah stres dia akan mempengaruhi orang sekeliling kan. Itu yang buatkan bila balik rumah marah anak ke lepaskan kepada isteri ataupun lepaskan kepada suami kan. Marah jiran kan. Marah jiran kan ya Allah. Kadang-kadang kalau balik tu parking kereta dah dekat contoh ni lah kan. Lagilah kita panas kan. Kadang-kadang benda sikit je. Padahal kalau bila kita positif kan orang buat apa pun kita rasa macam okey. Boleh selesaikan everything dengan baik. is okey kan. Tapi bila banyak beban dalam kepala tu kan so emosi negatif pun mengganggu dan menggugatlah kehidupan seharian. Kadang-kadang kesian bila kita tengok macam tu sebab awal-awal masuk kerja kita masuk dengan ceria, dengan bahagia, happy nak masuk kerja, tapi bila dah lama kelamaan dah burn out, benda tu mengubah kita kata personality individu ataupun dia punya karakter seseorang itu kan. Okey, jadi sebenarnya bila kita tengok realiti kerja sekarang dia tidaklah kita kata boleh untuk skop itu sahaja. Dia akan ada banyak cabang-cabang lain ataupun kerja-kerja lain lagi yang kena diselesaikan pun sebenarnya kan. So untuk situasi ini pada pandangan Cik Aman, macam mana kita nak uruskan supaya kerja tu sendiri tetap berjalan tapi dalam masa yang sama tak bebankan individu itu secara berlebihan? Okey, bagi pandangan saya lah kan, kita tak boleh cakap yang manis-manis je pasal kerja ni. Tapi kalau kita tengok realiti pekerjaan tu, akan ada masa kita sangat busy, akan ada masa yang santai kan. Tapi kalau sesuatu itu berada di luar skop utama kita kan, yang mana kita kena fair lah juga kepada organisasi, sebab organisasi pun perlu serve kepada rakyat kan. Menjalankan semua, melicinkan semua pengurusan dasar, menggerakkan inisiatif-inisiatif yang ada kan. Jadi mereka kita sebagai penjawat awam ni akan berdepan dengan tuntutan kerja yang tinggi, tapi ada kekangan daripada segi sumber kan. Mungkin kaki tangan tak cukup ke ataupun yang kita biasa tengok dekat surat khabar ataupun kenyataan keperluan yang mendesak lah kan. Jadi flexibility tu adalah satu perkara yang penting lah, yang mana dia membantu kita mengurus tanggungjawab dengan adil lah. Sebab di dalam istilah psikologi industri pun kita nampak ada satu istilah yang dipanggil sifat kewargaan organisasi ataupun organizational citizenship behavior, yang kita panggil sebagai OCB lah kan. OCB ni adalah kita menolong orang lain tapi di luar skop tugas utama kita kan, secara sukarela. Jadi inilah peranan yang perlu dimainkan oleh orang sekeliling lah. Kalau nampak kawan-kawan tu banyak kerja kan, ada benda-benda yang kita rasa kita boleh bantu, kita bantulah. Tapi attitude-nya dekat organisasi hakikat hari ini, kerja kau, kerja aku. Jadi ini yang selfish ni yang menyebabkan susah untuk sesebuah organisasi itu bergerak ataupun berfungsi dengan baik, sebab tidak boleh untuk manage beban tugas yang berlebihan lah, sedangkan kapasitinya itu sahaja kan. Dan kat sini juga kita nampak pentingnya daripada segi komunikasi antara kaki tangan lah, yang mana perlu ada kejelasan daripada segi KPI, daripada segi keutamaan tugasan kan, deskripsi tugas yang diperlukan kan, sokongan-sokongan yang perlu ada. Dan tak semua perkara yang kita rasa dia urgent kan. Dan di sinilah kita nampak juga pentingnya komunikasi antara kaki tangan kan. Kalau kita perlu melihat kejelasan, setiap individu tu perlu jelas daripada segi skop tugasan masing-masing, daripada segi KPI, daripada segi sokongan yang diperlukan. Kena communicate. Kalau rasa tak mampu, bagi tahu, jangan pendam kan. Bagi tahu bos kan, supaya benda dia disettlekan. Kadang bos dia bagi sebab dia tak tahu kan. Kan betul juga tu kan. Jadi
bos pun perlu main peranan, tak boleh ada favoritism, melebihkan mana-mana pihak ataupun keketangan sebab dia boleh orang kata menjadikan suasana yang tak harmoni lah. Sebab tak semua benda urgent, sampai benda-benda yang orang kata esok pun boleh kita tanya ataupun kita dapatkan kepastian pun boleh nak je tunggu sampai besok. esok kan. Tapi ada leader-leader kan nak juga kacau anak buah pukul 12 malam, pukul 1 pagi kan. Itu dah melampaui lah. Kalau kita boleh orang kata beragak-agak kan, hadkanlah sampai pukul 6 petang ke segalanya. Maksudnya kena tengok juga lah benda apa yang perlu urgent ataupun tidak urgent tu kan. Okay. So yelah, sebab kalau kita tengok, kalau kerja tak berhenti-henti, kalau kereta pun kalau kita drive daripada Johor sampai Perlis pun habis kan. Apatah lagi kita yang ada emosi, yang ada peran-peranan lain kan. Lagilah kita kata kena ambil kira lah ini tu kan. Dan organisasi perlulah munasabah lah dalam pembahagian skop dan tugasan. Sebab kadang-kadang ada orang yang ambil kesempatan disebabkan oleh anak buah tu cerdik, pandai, rajin kan. Ada tim lain yang jadi dia lambatkan kerja-kerja tu pada seorang yang boleh buat kerja. Jadi adalah sleeping partner yang menangguk di air keruh. Sleeping partner tu kita dengar masa study dulu sebenarnya. Masa kerja pun ada. Betul. Jadi orang-orang yang macam ni inilah yang bahaya dalam organisasi. Jadi orang yang rajin, yang boleh buat kerja, dia akan tersakiti dan akhirnya burn out dan hilanglah. Itu yang kita tak nak. Sebab pembahagian tugas ni yang penting supaya dia adil. So betul lah Cik Aman kan, kalau kita tengok dalam industri kerja sekarang ni ramai yang burn out. And kalau kita tengok banyak kajian-kajian yang dibuat oleh kita kata penyelidik sekarang ni, banyak menyatakan orang dewasa ni antara punca yang buatkan dia stres adalah menyebabkan kerja kan, tuntutan kerja kan, sama ada tak kisahlah sektor apa pun sebenarnya. Betul. Kan. Jadi kunci dia adalah keseimbangan lah, keseimbangan dalam kehidupan. Sebab yang pengorbanan tu memang penting untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, negara kan. Kita tak nafikan pengorbanan itu penting, tapi dia perlulah selari dengan apa yang ditanggung oleh setiap individu tersebut. Dan ia mungkin tanda bahawa sistem di sesebuah organisasi itu baik ataupun tidak. Kalau dia memberikan orang kata keadilan kepada pekerja-pekerja ni kan. Itu perkara perlu diambil perhatian juga kan sebenarnya. Sebab kalau tak, itu yang buatkan seorang itu berada dalam mood survival kita katakan. Mood survival dia. Ya, survive. Dia bertahan ataupun dia teruskan kerja sebab dia kena survive kan. Okey, dan kita kata kat sini macam mana kalau seseorang itu dah berada dalam mood survival ataupun dia hanya bertahan sahaja, ada harapan lagi tak untuk dia keluar kepada yang lebih sustainable ataupun lebih sejahtera lah kan? Sustainable working culture lah ni. Kita cakap pasal sustainable working culture ni, yang mana kerja tetap jalan tapi dalam keadaan yang seimbang lah. Kan, bukan maksudnya survival mode ni kita tengok orang sentiasa kerja deadline, kerja arahan, kerja nak buat laporan, nak capai target kan, nak puaskan hati pelanggan dan sebagainya. Dari luar orang mungkin nampak individu masih berfungsi dengan baik kan. Dia hadir bekerja, dia hadir mesyuarat, dia buat arahan yang dilaksanakan oleh bos. Tapi dari dalam kita nampak mungkin individu ni ada masalah lah sebab suffer in silence kita kata. Suffer in silence. Okay. Dan kalau terlalu lama berada dalam survival ni kan, dia boleh memberi kesan negatif lah. Yang mana kita tengok daripada segi emosi, motivasi dan kualiti kerja, dan akhirnya mungkin integriti. Sebab bila dah tak ada jalan dan ambil shortcut, dan langgar SOP kan. Mungkin Cik Aman boleh terangkan sedikit kan, integriti sebenarnya dalam kerja ni apa?
So integriti dalam kerja ni adalah bagaimana seseorang itu sebab kita balik kepada maksud definisi integriti ni lah kan. Integriti ni adalah kualiti unggul individu. Kualiti unggul. Kalau kita faham maksud unggul tu kan. Unggul tu daripada segi apa pun bagus. Maksudnya individu kita nampak dia mesra dengan orang. Dia buat kerja on time. Dia menepati masa. Dia cekap, dia hormat orang kan. Jadi bila dah berlaku keletihan emosi kan, semuanya menurun lah kan. Kalau kita nampak orang yang ada integriti pun boleh jadi yang sabar pun boleh jadi panas baran kan. Orang yang mula-mula hormat orang pun bila lama-lama tersakiti tiba-tiba dah tak hormat orang kan. Mula ada triggered emotion. Tak bila Encik Aman cakap macam tu, sebab itu yang kita nampak dekat staff-staff kita hari inilah kan. Encik Aman, saya pernah tengok satu, kita kata company ni, dia letak dekat pantry dia, dilarang bercakap pasal kerja. Benda tu okey tak sebenarnya? Saya rasa okey. Sebab dia memberikan satu time out lah kan kepada individu untuk keluar daripada orang kata hal-hal berkaitan dengan kerja yang stressful ke kan. Kadang-kadang tuan-tuan perempuan dekat sana pun waktu rehat pun berbincang pasal kerja kan. Workaholic orang kata kan. Patutnya waktu rehat tu kita rehat sekejap, kita makan dengan tenang kan. Pergi kita kata solat ataupun ada yang take nap sekejap tu sebenarnya kan. Okey, so dalam tapi kita kata bila seseorang itu berada dalam situasi yang stres, macam Cik Aman beritahu tadi, dia susah dah untuk berada dalam situasi yang berintegriti kan. Okey, jadi macam mana kita nak pastikan orang itu dia walaupun dia stres, dia masih mengamalkan integriti dekat tempat kerja. Okey, dia berbalik kepada apa yang telah kita bincangkan sebelum tadi kan. Sebab bila kita faham pasal integriti ni bukan rasuah dia tau. Dia integriti ni macam saya cakap, dia adalah kualiti unggul individu. Maksudnya dia buat perkara yang betul walaupun tak ada orang yang melihat kan. Jadi risiko integriti ni dia sentiasa ada kepada setiap individu, dan dia boleh meningkat lah daripada semasa ke semasa disebabkan oleh faktor workload yang bertambah tadi tu kan. Cuma risaunya bila mana individu mengambil jalan pintas kan. Dia rasa dia nak cepat kaya, dan tu yang berlakunya rasuah. Kalau dia rasa dia nak buat kerja cepat, dia buat manipulate laporan ke apa supaya dia cantik kan. Dan macam-macam lagi lah yang memudahkan hidup dia, tetapi akhirnya backfire kepada organisasi dan juga individu sebenarnya. Dan daripada sudut individu, kita kena tahu sebenarnya apakah had kemampuan individu supaya kita sejahtera lah. Dan kalau kita tengok banyak tools-tools yang ada di organisasi yang kita boleh gunakan, burnout skill ke stress skill ke ataupun apa-apa psychometric yang ada. Dan kalau IIM pun kita boleh tengok kecenderungan individu tu untuk melakukan perkara-perkara yang tak berintegriti ni, yang dipanggil dipanggil individual integrative profile lah. IIP ni psychometric tu kita tengok kecenderungan orang tu untuk melakukan salah laku. Jadi dari situlah mungkin kita boleh kawal lah, prevent isu-isu ini daripada berlaku lah. Dan kalau daripada aspek hard kemampuan dan sebagainya tu, kita boleh tengok daripada segi work-life balance punya scale kan, adakah dia balance dan sebagainya. Dan itu membantulah individu untuk tengok ataupun organisasi kalau ada kaunselor ke pegawai psikologi ke, untuk tengok sama ada okey ke kan orang-orang sekeliling kita ni kan.
Maksudnya bila kita nampak sesuatu isu yang berkaitan dengan integriti tu bukanlah daripada awal dia berniat macam tu, boleh jadi disebabkan oleh dia nak cepat ke, dia dah burn out ke, yang menjurus kepada orang tu ambil tindakan macam tu lah kan. Sebab kita tengok integriti ni bukan setakat tadi saya cakap dia melakukan perkara betul, bukan perkara betul sahaja, tapi perkara yang betul ni hendaklah dilakukan secara konsisten. Daripada awal perkhidmatan sampailah kita bersara ataupun berpencet, kan? So berbalik kepada soalan tadi, maksudnya kalau macam mana kita nak maintain kalau seseorang itu dia walaupun mood survival tapi dia nak sustain integrity, maksudnya berbalik kepada kawalan diri. Kawalan diri. Sebab kadang-kadang orang tak perasan, orang nampak staff tu rajin kan, staff tu boleh perform, tetapi orang tak, dia nak tanya awak okey ke, kan. Mungkin saudara-saudari kat luar sana pernah mengalami situasi ni yang mana waktu tu dah burn out, dah betul-betulnya, tapi still kena bagi servis yang baik kan, tapi dalam keadaan orang tak faham yang sebenarnya kita dah mood survival, yang orang nampak adalah rajin. Betul. Jadi kalau mungkin ada isu, datanglah berjumpa pegawai psikologi ataupun kaunselor di jabatan masing-masing kan, mungkin dapat membantu. Hari ni orang tak nak sebab dia takut kaunselor dibocorkan rahsia lah apalah kan, sedangkan kita ada akta lah yang mana kita boleh percaya kepada kaunselor dan pegawai-pegawai yang ada kan. Psikologi kaunselor ataupun kaunselor itu membocorkan ada akta yang melindungi. Jadi tak perlu risau, kita kalau lah perlukan bantuan, dah rasa stres sangat, tak boleh cope, and then dapatkan bantuan. Kita dah nak menjurus kepada akhir siri podcast kali ni lah, tapi saya rasa macam tak lengkap kalau saya tak tanya tips apa yang boleh dibuat oleh kita kata pekerja, anggota kita ni, langkah yang boleh membantu pekerja ini kekal sejahtera dan juga kita kata sejahtera dalam kerjaya dia. So sebenarnya perkara paling asas lah kan dalam penjagaan diri ni adalah kita sedar bahawa menjaga diri ini bukan tanda lemah, seseorang itu lemah, tapi dan bukan juga tanda dia tidak committed, tapi menjaga diri ini sebenarnya kita melihat kepada bagaimana seseorang individu itu boleh terus berfungsi, memberikan khidmat yang berkesan, efisien kepada masyarakat, kepada keluarga dan kepada dirilah, supaya tidak ada pembaziran tenaga yang berlaku kan, sebab kapasiti individu ini dia berbeza-beza. Jadi kena tahu had dan kemampuan diri masing-masing. Sebab ada orang mungkin first class, punya diberikan anugerah dengan kecerdikan yang sangat-sangat hebat lah kan, tapi ada individu yang mungkin ambil masa sikit. Ya, kalau kita rasa jadi tengok diri kita tu kat mana, jangan ikut orang, jangan compare kan dengan orang lain. Dan yang kedua, kita perlu melihat kepada pengurusan masa lah, pengurusan masa individu, yang mana kita tak boleh nak pulun semua benda dalam masa yang sama lah, tapi kita melihat kepada keutamaan. Biasanya kita buat kerja yang senang dan cepat siap dulu. Itu tips dia lah. Tips dia. Jadi yang lain tu barulah kita gunakan masa dan tenaga kita untuk settlekan benda-benda yang complicated ni kan. Setuju juga, sebab kadang-kadang bila kita dah buat benda yang berat, benda yang ringan tu dah penat dah nak buat. Dan yang ketiga tips dia mungkin adalah berehat. Berehat. Dengan macam klise je kan, tapi itu poin yang penting kan. Sebab itu adanya wujudnya annual leave tu kan, supaya bila kita ada apa-apa ataupun nak time out ke, gunakanlah cuti rehat itu dengan sebaiknya kan. Sebab kadang-kadang dia orang sayang, dia orang rasa bersalah sebenarnya, orang yang betul-betul perform ke, yang kita tengok bagi sumbangan besar kepada company ataupun organisasi, dia rasa bersalah tu nak minta cuti kan. Jadi sekarang ni jangan rasa bersalah, sebab pada akhirnya kita yang merasainya. Dan yang terakhir lah, kalau kita saya boleh bagi lagi satu adalah daripada segi komunikasi dan juga sokongan sosial lah.
kan komunikasi. Kalau komunikasi itu maksudnya kalau ada isu berterus terang, jangan simpan-simpan, biar ada transparent punya communication antara kaki tangan, dengan bos dan sebagainya kan. Dan kalau perlukan sokongan sosial, bina networking circle yang bagus kan, supaya semua individu yang berada dalam perkhidmatan awam ni kita bekerja bersama-sama, berkorban bersama-sama, tak ada yang tersakiti dan ada yang bersukaria di atas kesakitan orang lain kan. Menarik sebenarnya kupasan-kupasan yang diberikan oleh Encik Aman tentang penat kerja tapi masih bertahan. Okey, dan saya kira poin-poin yang diberikan oleh Encik Aman sebenarnya saya sendiri pun banyak belajar daripada podcast kita pada hari ini kan, dan saya percaya podcast ini pun banyak bagi poin yang baru kepada penonton di luar sana. Okey, sebagai penutup mungkin kita semua boleh memberi satu ruang ataupun masa kepada diri untuk bertanya, kita kata bertanya khabar tentang diri sendiri. Sebab itu key point yang saya boleh relate bila Encik Aman kata kita kena sedar tentang diri kita. Itu kan sebelum kita ambil tindakan apa, nak minta cuti ke apa kan. Alright, so sebelum saya akhiri slot pada kali ini, saya suka nak berkongsi yang mana dalam hidup ni kita sebenarnya ada pilihan kan. Okay, and kadang-kadang kita berada dalam dua pilihan. Contohnya perkataan suka ada 4 perkataan, duka pun ada 4 perkataan kan. Okey, pulih ada 5 perkataan, perih juga ada 5 perkataan. Alright, pendam ada 6 perkataan, peduli juga ada 6 perkataan. Maka dalam kehidupan ini pilihlah yang lebih baik kepada diri kita. Pilihan itu sentiasa ada sebenarnya kan, dan semoga kita semua memilih jalan yang bukan sahaja untuk terus bertahan, tetapi juga membantu kita pulih, berkembang dan hidup dengan lebih sejahtera. Semoga kita semua memilih jalan yang bukan sahaja untuk terus bertahan, tetapi juga membantu diri untuk pulih, berkembang dan hidup dengan lebih sejahtera. So sebelum tu Encik Aman ada apa-apa kata akhir? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya yang menjalankan amanah. Namun amanah menuntut kita untuk menjaga diri supaya kita terus dapat berkhidmat dengan integriti. Okey, baik Cik Aman, terima kasih kerana memberi satu kata-kata penutup yang sangat komplit untuk perbincangan kita pada hari ini. Dan untuk penonton di luar sana, saya ucap terima kasih kerana sudi mengikuti kita punya podcast sampai ke penghujungnya. Baiklah, saya Syahira, host anda pada hari ini untuk Santai Series Fun di siri ke-4 bagi tahun 2026. Hingga kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Alright, wallahu a'lam. Terima kasih. Bye. Bye.